Sekejap Aminah, Papa tengah... Astaghfirullahalazim, macam mana boleh demam? Aminah tak bagi tahu ke? Awak, Aiman, cepat siap-siap dulu. Alamak, demamnya makin lama makin teruk. Cepat pergi bawa klinik. Empat, masuk, masuk. Kenapa ni? Mek, doktor periksa. Macam ni doktor, anak saya demam. Macam mana doktor? Oh, anak awak demam. Okey. Adik, ni, duduk situ. Ada apa ni? Mek, doktor periksa dulu. Buka mulut ya, adik. Ni, Mek, doktor periksa dulu, adik. Astaghfirullahalazim, ternyata panas. Saya kena operasi dulu. Sekejap ya, Kak. Tengah demam ni. Ni, obat. Terima kasih, doktor. Akhirnya anak saya dah periksa. Okey.